Ramai yang fikir simpan emas dalam akaun emas Gap ni hanya dapat nombor semata-mata. Tak ada emas fizikal. Betul ke? Kalau tuan-puan nak tahu, tuan-puan tengok video sampai habis, save dan share untuk rujukan akan datang. Okey, ni adalah parcel yang saya terima semalam. Jom kita tengok apa ada dalam ni. Okey. Jadi kita koyakkan dia. Tara! Okey, dapat album yang kecil dan dalam dia adalah, okey, kita tengok dalam dia adalah emas 5 gram design yang baru. Nampak? Sebenarnya, akaun emas Gap ni memudahkan kita untuk menabung emas sikit-sikit serendah RM100. Kita boleh menabung ikut bajet kita tanpa komitmen bulanan dan terpulang. Nak simpan hari-hari boleh, setiap minggu boleh, setiap bulan boleh, 2 bulan sekali boleh, 3 bulan sekali boleh, terpulang kepada kita. Bila dah cukup gram emas dalam akaun, kita boleh keluarkan emas fizikal. Contohnya 5 gram ni yang saya telah keluarkan daripada akaun emas Gap saya. Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh terus rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.